Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Okay, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat kita bertemu pada malam ni. Alhamdulillah minggu lepas kita dah cover, rasanya kalau bab korban tu kita dah cover semua dah. Yang dalam mazhab Syafi'i lah. Kan? Dalam mazhab-mazhab lain kita tak cover lah. Kan? Dah clear dalam bab korban tu. Cuma tinggal nak pilih. Saya rasa bukan nak pilih dah. Sebab saya tengok kalau sebelah sini rata-rata dah penuh. Kan? Surau-surau pun tempahan semua dah penuh. Kan? Cuma apa nama, masih lagi macam terlepas, kebanyakannya memilih lembu, kan? Memilih lembu berbanding dengan kambing. So minggu lepas kita kata antara 7 ekor kambing dengan seekor lembu yang mana lebih afdal, kan? Kita dah bincang dah yang tu. Okey. So hari ini kita balik kepada buku kita. Saya tanda ni 174. Muka surat 174. Okey. Bab la yaqulu abdi. Bab la yaqulu abdi. Tadi kebetulan saya terbaca satu hadis. Saya tak ingat. Hadis daripada Abu Hurairah, kot tak silap saya. Hadis tu disebut macam ni, maknanya lebih kurang macam ni. Dalam bab hutang. Barang siapa yang berhutang dengan niat dia nak bayar balik hutang tu, Allah akan bantu dia. Kan? Tapi barang siapa yang berhutang dengan niat tak nak bayar, maka Allah akan binasakan dia. Kan? Tu, saya rasa dulu saya pernah baca dah hadis tu, tapi tadi saya terbaca lagi hadis tu. Itulah sebagai reminder untuk kita dalam bab-bab hutang ni. Kalaulah macam mana sekalipun, biasanya kita hutang sebab ada keperluan. Jadi kena usahakan juga macam mana untuk bayar balik hutang-hutang tu tadi. Kan? Kalau kita sengaja ada ruang untuk bayar hutang tapi kita sengaja tak nak bayar hutang, maka Allah akan binasakan kita. Itu hadis tu. Hatta dalam satu hadis ketika mana orang bawa jenazah untuk disolatkan, Nabi tanya, jenazah ni, mayat ni ada hutang tak? Nabi kita, sahabat-sahabat kita tak ada hutang. Maka Nabi pun semayang. Kemudian satu jenazah yang lain bila bawa, Nabi tanya ada hutang tak? Sahabat kita ada hutang. Nabi kita, kamu semayanglah. Kan? Sampailah Abu Qatadah, sahabat Nabi. Abu Qatadah kata, wahai Rasulullah, tak apa, aku akan bayar hutang dia. Barulah Nabi semayang ke atas jenazah tersebut. Kan? Jadi dalam bab-bab ni kalau kita kena berhati-hati, kena tengok betul-betul. Kalau kita ada hutang apa-apa, kena usahakan untuk selesaikan. Ataupun kita buat catatan supaya kita tak lupa atau waris kita dia beringat tentang benda-benda tersebut. Dan kalau kita dah termeninggal, ada orang tolong selesaikan yang tu. Okey. Itu peringatan untuk saya dan kita semualah dalam bab-bab ni. Walaupun benda tu kecil. Kan? Okey. Dalam muka surat 174, bab la yuqalu abdi. Bab yang menyatakan jangan kita sebut hamba-Ku. Jangan kita, ialah walaupun betul dia tu hamba kita, tetapi jangan kita panggil dia dengan wahai hamba-Ku, atau kita introduce kat orang ni hamba saya, kan? Jangan. Sebab apa? Kita tengok hadis ni. Daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsani Ibnu Abi Hazim anil Ala an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum abdi amati kullukum abidullah wa kullu nisaikum ima'ullah wal yaqul
gulami, jariyati, wa fataya, wa fatati. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, janganlah salah seorang antara kalian mengatakan, ni hamba sahaya aku, ni hamba-hamba sahaya aku. Kerana kamu semua adalah hamba Allah dan semua isteri-isteri kamu adalah hamba Allah. Dan hendaklah dikatakan gulami, pembantu lelaki aku, atau jariyati, pembantu perempuan, atau fataya, pemudaku, atau fatatati, atau pemudiku. Okey. Yang ni bila mana kita berhadapan dengan orang ini dalam kes hamba abdi atau orang yang bekerja dengan kita. Kan? Sebabnya macam ni. Setiap daripada manusia itu ada maruah masing-masing. Ada kehormatan diri masing-masing. Kan? Memang betul dia tu hamba. Memang betul dia tu hamba. Kan? Tetapi bila kita introduce kat orang, kita perkenalkan kat orang, janganlah kita kata ni hamba aku. Kan? Lebih elok ataupun lebih manis, atau ini pembantu saya, kan? Macam kita lah, kadang-kadang setengah orang dah terbiasa, okay, this is my staff, okay, this is my staff. Kan kalau lebih harmoni, atau kita kata ni kawan pejabat saya, ni rakan pejabat saya, kan? Dia satu antara pengajaran daripada hadis ini, satu, macam mana nak mengikis sifat angkuh, arrogant, kan? Angkuh yang ada pada seseorang. Kerana kadang-kadang kita terlupa yang bila kita berada pada satu kedudukan, kita terlupa yang kita juga adalah manusia seperti mana orang lain. Kita terlupa yang subordinate kita pun ada maruah kehormatan diri macam kita juga, kan? Kadang-kadang kita dah terbiasa dengan perkara-perkara itu, kita sampaikan bila bercakap, kita menampilkan kita punya superior kita tu, kan? Benda-benda yang macam ni, ya betul, dalam pengurusan pejabat dan sebagainya perlu ada benda-benda dari segi hierarki dan sebagainya, ya. Tetapi dari sudut muamalah kemanusiaan itu, kita perlu kepada muamalah ataupun interaksi secara harmoni, secara manusiawi itu. Ada masanya kita perlu letakkan pada title kedudukan masing-masing, ada kalanya kita perlu turunkan perkara-perkara tersebut. Macam kita katalah, bila pergi ke masjid, bila pergi ke surau, sangkut segala apa title yang kita ada pada pagar tu. Maknanya jangan bawa masuk ke dalam. Ataupun bila kita nak balik ke rumah, make sure segala title yang ada tu kita dah sangkut kat pagar luar rumah sebelum kita masuk dalam rumah, kan? Supaya dia menjadi satu hubungan yang lebih harmoni dan sebagainya. So dalam hal ini, walaupun ya mereka itu adalah hamba abdi, tetapi Nabi kata jangan kamu panggil mereka, apatah lagi di hadapan orang lain, dengan ni hamba aku dan sebagainya. Panggillah dengan perkataan yang lebih baik, lebih harmoni, kan? Itu pengajaran. Okey, adakah sampai perkara haram? Ini tidaklah sampai perkara haram. Tidaklah kata haram tak boleh panggil, tak, kan? Bukanlah sampai kepada tahap haram. Cuma kalau kita lihat dalam Islam ni, antara hukum dengan adab lebih banyak ditekankan dalam bab adab berbanding dengan hukum. Lebih banyak ditekankan kepada kita perihal adab daripada hukum hakam, kan? Cuma kadang-kadang orang terlupa. Orang lebih banyak fokuskan tentang hukum hakam, sedangkan ajaran Islam lebih banyak fokus kepada adab, kan? Hatta kita tengok dalam bab berhutang, dalam bab muamalah jual beli pun ditekankan dalam bab adab, dalam bab akhlak, kan? Umpamanya kita nak jual barang, kita ada benda kita nak jual, barang yang kita nak jual tu
Hak kita lah, kita nak letak harga dia macam mana. Kita nak markup 200-300% pun tak ada halangan. Kan, tak ada halangan. Tidak ada satu nas yang kata tak boleh nak letak, nak markup harga berapa ratus persen. Tak ada. Tetapi di sana ditekankan unsur akhlak. Nabi tekankan unsur akhlak. Dalam bab jual beli, nak markup untung tu pun, nak letak berapa persen profit margin pun, Nabi tekankan dalam bab akhlak. Sampai macam tu. Hatta kalau orang berhutang dengan kita pun, kalau dia mari merayu kat kita, boleh tak extend sikit lagi? Minta extend sikit lagi. Kata dia sepatutnya kena bayar apa ni 20 hari bulan. Dia kata minta extend sikit lagi, boleh tak? Duit tak ada. Hak ni akhlak ni Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 280. Kalau kamu ada kelapangan, extend sikit, bagi kelonggaran sikit kat dia. Kan? Dan Allah kata kalau kamu boleh lupuskan hutang tersebut, itu lebih baik bagi kamu, khairul lakum in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Kan? Ini yang ditekankan bab akhlak kat kita. Kan? Sebab tu dalam Islam bukan hukum hakam semata-mata, tetapi yang lebih utama adalah akhlak. Okey, hatta nak panggil orang pun, nak panggil kita punya pekerja pun ada ditekankan tentang akhlak. Okey. Kemudian bab seterusnya, hal yaqulu sayyidi, bolehkah kita sebut panggil tuan kita dengan panggilan sayyidi, wahai tuanku. Yang tadi kita panggil hamba kita dengan abdi, wahai hamba-ku. Yang ni bolehkah hamba tu dia address kita dengan sayyidi, tuan aku. Daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ayyub wa Habib wa Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum abdi wa amati wa la yaqulanna mamluku rabbi wa rabbati wal yaqul fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati kullukum mamlukuna wa rabbullah azza wa jalla. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, janganlah seseorang antara kamu sekali-kali berkata, hamba aku. Dia panggil kat hamba dia, wahai hamba-ku, ataupun amati, wahai hamba perempuanku. Dan janganlah seorang hamba tu sekali-kali panggil tuan dia Rabbi. Rabb ni, kita dah biasa Rabb tu Tuhan kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, Tuhan sekalian alam. Tetapi Rabb juga bermaksud tuan. Tuan. Ataupun kalau dalam muamalat, bila dia kata Rabbul Mal, modal. Modal. Dia panggil Rabb juga. So macam-macam istilah Rabb ini. Tapi Rabb ini biasanya kita sandarkan kepada Tuhan. Tapi boleh tak kalau hamba tu panggil kita Rabbi, wahai Tuhan aku? Nabi tak bagi. Jangan sekali-kali seorang hamba tu berkata Rabbi, Tuan aku, atau Rabbati, Tuan perempuan aku. Tetapi panggillah, kalau hamba tadi kita panggillah Fataya, ataupun Fatati, Fatati, ataupun yang hamba tadi panggil tuan dia Sayyidi, ataupun Sayyidati. Macam cerita P. Ramli, tengok P. Ramli. Bila dia berlakonkan, dia guna istilah Sayyidi. Ya Sayyidi, kan? Apa tu cerita apa tu? Apa? Tak ingat dah. Apa cerita dia jadi kaya tu? Tu dia panggil Sayyidi yang tu. So setiap kalian adalah hamba yang dimiliki, sedangkan pemiliknya adalah Allah. Bukan apa? Larangan ni supaya kita tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan.
sampai nak gelaran itu dipanggil berlebih-lebihan. Saya ingat almarhum Datuk Dr. Siddiq Baba, Siddiq Fadil. Datuk Dr. Siddiq Fadil. Kenal tak? Dia dulu lecturer kat UKM. Ni apa ayah kepada Menteri Pelajaran Fadlina Siddiq tu. YB Fadlina tu ayah dia, Dr. Siddiq Fadil. Dia agamawan, orang yang hebat dari segi ilmu, tapi orang yang hebat juga dari sudut bahasa. Dia kalau bercakap, dia lecturer, bila bercakap dengan bahasanya yang tersusun dan sebagainya. Ada sekali bila dia nak bagi speech tu, kan kadang-kadang bila speech ni, salutation tu panjang berjela-jela. Bila kita pergi majlis-majlis rasmi kan, salutation tu panjang berjela-jela. Mari dekat dia sebut apa? Kepada tuan-tuan yang bergelar dan yang bernama. Selesai. Kan? Kepada tuan-tuan yang bergelar dan yang bernama. Kan? Maknanya masing-masing kita ada nama masing-masing, masing-masing yang kita ada gelaran masing-masing. So selesai. Tak payahlah kita duk ambil masa lama-lama sangat duk sebut salutation tu. Kan? Dia perkara-perkara ni kalau kita lihat cara didikan Islam dalam bab akhlak ni cukup halus. Kan? Kenapa orang yang bekerja sebagai tukang sembelih dia kena ambil rehat? Dalam fiqh Islam, orang yang bekerja sebagai tukang sembelih ni ada masa-masa dia kena ambil rehat, berhenti. Kan? Sebab orang duk main dengan sembelihan, main dengan darah tiap-tiap hari ni, kadang-kadang jiwa dia kerah. Sebab tu dia kena rehat sekejap. Ambil break sikit. Macam tu. Ini dalam bab akhlak. Supaya tak ada lah. Kadang dia tak kerja sembelih je, hilang perasaan kat dia. Sedangkan bila dalam sembelihan tu kena ada rahmah kat situ. Kan? Kena segerakan sembelihan. Macam tu. Sebab tu benda-benda yang macam ni, ucapan-ucapan ini, kan, salutation ni kadang-kadang kena berhati-hati. Kan? Ada kadang-kadang kawan mengadu. Ada sekali tu mengadu, mereka kena tegur. Mereka kena tegur sebab terlupa nak address dia punya Datuk Syib tu. Kan? Dia biasa panggil apa prof. Tiba-tiba dia terlupa hari tu, terlupa nak address dia. Lepas pada tu kena tegur. Saya dah Datuk. Kan? Allahu Akbar. Kan? Jadi bila kena teguran sekali macam tu kawan pun terasa kata tak apalah, kita railah benda-benda yang macam ni. Kita rai. Kada orang yang ada gelaran kita rai, kita santuni mereka. Tetapi orang yang ada pula janganlah kita berlebih-lebihan. Kalau orang tak address kita, kita marah, kita kecil hati dan sebagainya. Tak apa. Satu benda yang saya belajar hari ni, apa beza manusia dengan ayam? Anak ayam ditanya kat mak ayam, pasal apa anak ayam ni bila dia lahir, kan, semua nama dia anak ayam. Sedangkan anak manusia ni, anak ni nama ni, anak ni nama ni, anak ni nama ni, anak ni. Mak ayam pun kata tak apalah. Sebab manusia ni bila dia dilahirkan atas dunia, nama dia semua ada masing-masing. Tetapi bila dia meninggal dunia, yang dipanggilnya adalah mayat, satu je. Tetapi ayam ni bila dia lahir atas dunia memang dipanggil anak ayam. Tetapi bila dia kena sembelih, lepas pada tu dia jadi ayam goreng, ayam percik, ayam penyet, dia jadi macam-macam. Itu beza antara ayam manusia dengan ayam. Mana saya dapat tadi? Saya baca kat mana lah. Okey. So itu beza antara kita, Nabi ajarkan kepada kita jangan berlebih-lebihan dalam kita panggil seseorang tu. Kita rai tapi jangan berlebih-lebihan. Kemudian hadis seterusnya daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Abu Maslamah an Abi Nadrah an Mutarrif qala
Qala abi Abdullah bin Shakhir bin Auf intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu anta sayyiduna qala as-sayyidullah qalu wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tawlan qala faqala qulu biqaulikum wa la yastajriyannakumus syaitan. Daripada Abu Nadrah daripada Mutarrif dia telah berkata, ayah dia telah berkata, yakni Abdullah bin Aish Ash-Shakir ibn Auf, aku pernah pergi bersama rombongan kepada Amir, Bani Amir, rombongan Bani Amir bertemu dengan Nabi SAW. Lalu mereka sebut, engkau adalah Sayyid. Mereka sebut kat Nabi, wahai Rasulullah, ya Sayyiduna, wahai Rasulullah, engkau adalah Tuhan kami. Nabi menjawab, Sayyid itu hanyalah Allah, As-Sayyidullah. Maknanya Nabi tak sukalah gelaran itu. Bila mereka panggil Sayyid kepada Nabi, Sayyiduna, Nabi kata Sayyidullah, Sayyid itu hanyalah Allah. Kemudian mereka kata, wa afdaluna fadlan, engkau merupakan orang yang terbaik antara kami dan orang yang paling agung pangkatnya. Abdullah ibn Ash-Shakir kata, lalu Nabi pun bersabda, berkatalah kalian sesuai dengan perkataanmu, jangan kalian dikendalikan oleh syaitan. Maknanya Nabi tak suka berlebih-lebihan. Nabi tak suka berlebih-lebihan. Hatta panggil Sayyid pun tak nak, Nabi tak nak. Jangan sampai jatuh. Kita dalam selawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, kan? Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, macam tahiyat, macam apa dalam tasyahud kita itulah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu adalah cara selawat yang Nabi ajar kepada kita. Maka itulah yang paling baik. Tak payah nak tambah-tambah lagi. Okey. Ada pun orang kata nak tambah Sayyid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terpulanglah. Tak ada masalah. Cuma dalam hadis ni, bila seorang sahabat panggil kat Nabi Sayyiduna pun Nabi tak apa suka. Nabi tak suka kat situ. Jadi bila kita nak buat sesuatu, buatlah yang mana Nabi suka, yang Nabi ajar kat kita. Maka hak Nabi ajar adalah hadis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis. Yang tu. Okay. Saya ingat dulu masa zaman Arkam dulu, saya pernah baca teks khutbah. Teks khutbah Semayang Raya, yang mana mereka hantar teks itu kepada semua cawangan-cawangan Arkam di dalam dan juga di luar negara. Saya baca dia punya salutation tu, Sayyidi panjang berjelas-jelas, Abu Ya Sayyidi apa semua tu, nak sampai kepada Asy'ari tu. So kita nampak kat situ pun tak berapa elok dah, sebab berlebih-lebihan. Sedangkan Nabi sendiri pun, panggilan kepada Nabi pun, Nabi tak suka kita berlebih-lebihan kepada Nabi. Sebab apa? Sebab benda-benda ni awalnya kadang-kadang kita boleh kontrol. Tapi bila sampai kepada next generation, second, third generation kita takut benda-benda tu di luar kawalan dah nanti. Sampai kita mentakdiskan Nabi. Sampai macam tu. Okey? Okey. Kemudian bab yang seterusnya. Bab ar-rajuli ra'in fi ahlihi. Bab yang menyatakan seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya. Okey. Ini dalam bab lain sikit. Daripada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Haddatsana Arim qala Haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebab apa Ibnu Umar kita sebut radhiyallahu anhuma?
Kerana Ibnu Umar itu adalah anak kepada Sayyidina Umar. Dia Abdullah bin Umar, kan? Jadi mudah-mudahan Allah redha kedua-dua mereka, Umar dan juga anaknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun, wal rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun, ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada kalian adalah pemimpin dan setiap daripada kalian bertanggungjawab atas pimpinannya. Semua daripada kita adalah pemimpin dan setiap daripada kita bertanggungjawab atas pimpinannya. Maka ketua yang memimpin manusia adalah pemimpin dan dia dipertanggungjawabkan tentang kepimpinannya. Kalau diberi kepimpinan, itu adalah mas'uliyah. Itu adalah satu pertanggungjawaban. Dan seorang lelaki itu pemimpin ke atas keluarganya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'. Makna orang lelaki ini dia diberi tanggungjawab untuk memimpin keluarganya. Maknanya dari segi nafkah dia kena jaga. Wajib ke atasnya usahakan untuk dapat tempat tinggal yang baik untuk ahli keluarganya. Wajib ke atasnya untuk usahakan dapat makan minum yang baik untuk ahli keluarganya. Pakaiannya, benda-benda yang daruri itu menjadi kewajipan ke atasnya. Dan dia dipertanggungjawabkan ke atas kepemimpinannya. Maknanya seorang suami ini bukan sekadar tempat tinggal, makan minum, pakaian, bahkan wajib ke atasnya memberi didikan agama ke atas isterinya dan juga anak-anaknya. Kalau dia tak mampu, hendaklah dia carikan guru untuk mendidik isteri dan juga anak-anaknya. Ini kewajipan. Ini satu kewajipan. Dan seorang isteri adalah pemimpin ke atas rumah suaminya dan dipertanggungjawabkan tentang kepimpinannya. Maknanya hal dalam rumah itu dia kena jaga. Dari sudut maruah, kehormatan diri suami dan sebagainya, dia kena jaga. Hal dalam rumah tak boleh dibawa keluar daripada rumah. Tak boleh di-share kat orang lain. Tak boleh. Ataupun perkara-perkara yang dalam rumah yang boleh menjatuhkan kehormatan suami atau merendahkan kehormatannya, tak boleh dibawa keluar. Itu satu. Yang kedua, pintu rumah tu isteri tu jaga. Maknanya dia tidak boleh membenarkan siapa-siapa orang lain masuk ke rumah tanpa kebenaran daripada suami. Tak boleh. Yang ni kena jaga. Dan ingatlah, setiap daripada kalian adalah pemimpin dan setiap daripada kalian dipertanggungjawabkan dengan kepimpinannya. Semua kita dipertanggungjawabkan. Cuma, adakah seorang suami menanggung dosa isterinya? Tidak. Tidak. Dosa adalah tanggungjawab masing-masing. Dibebankan ke atas diri masing-masing. Pasal apa pula suami nak kena tanggung? Kalau suami tu dah jaga elok, kalau suami tu dah menjalankan amanah tanggungjawab dia, dia dah bagi didikan, dia dah jaga apa semua. Kalau isteri tu buat solat, buat dosa, buat salah, dia kena tanggung sendiri. Begitu juga sebaliknya. Suami apa isteri tak tanggung dosa suami. Begitu juga dengan anak-anak yang dah balik. Mak ayah tak tanggung dosa-dosa anak ni. Masing-masing apabila mukallaf, apabila cukup umur, balik, bertanggungjawab atas dosa dan pahala masing-masing. Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Maknanya bagi setiap daripada kita, masing-masing tangguhlah sendiri. Tidak boleh kita salahkan ke orang lain. Okey. Tak takut sekali dia buat alasan pula. Buat alasan pula. Suami kena tanggung. Nayalah suami.
hak diri dia sendiri pun dia tak larat nak tanggung lah. Okey. Kemudian hadis seterusnya daripada Imam Bukhari rahimahullah taala. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Abi Sulaiman Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu. Qala ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribuna fa aqamna indahu 20 lailatan fa zanna an nashtahina ahlina fas'alna an man tarakna fi ahlina fa akhbarnahu wa kana rafiqan rahima faqala irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal yu'ammakum akbarukum. Daripada Abu Sulaiman Malik ibnu Huwairis radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, kami telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami adalah para pemuda yang tidak berjauhan jaraknya, yakni sebaya. Lalu kami tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam. Ini nak cerita satu kumpulan pemuda yang mana mereka ni baru masuk Islam. Mereka ni baru masuk Islam dan mereka keluar beramai-ramai anak muda ni pergi nak mencari ilmu. Bila nak cari ilmu ni, mereka pergi bertemu dengan Nabi SAW. Ada riwayat yang menyatakan cerita ni, yang budak-budak ni keluar ni, peristiwa ini berlaku pada tahun ke-9 sebelum Nabi pergi ke peperangan Tabuk. Sebelum Nabi pergi peperangan Tabuk, maka satu kumpulan orang ni, budak-budak muda ni, keluar pergi cari Nabi, nak tuntut ilmu, nak belajar daripada Nabi. Dan mereka ni sebaya, kumpulan ni sebaya. Dan mereka tinggal bersama Nabi SAW selama 20 malam. Bukanlah pergi duduk rumah Nabi, orang kali duduk kat masjid Nabi ke apa dekat kat Nabi, tetapi kan Nabi biasa buat kuliah dan sebagainya, ikut Nabi. Mereka duduk selama 20 malam sebab nak menuntut ilmu daripada Nabi. Maknanya mereka datang daripada luar Madinah lah. Kemudian dah duduk sampai 20 malam, Nabi sangka bahawa mereka ini telah rindu kepada keluarga masing-masing. Lalu Nabi bertanya tentang keluarga yang kami tinggalkan. Kemudian kami cerita kepada baginda dan adalah Nabi sangat lembut dan penyayang. Nabi ni sifatnya rafiqan rahimah. Seorang yang sangat lembut dan sangat penyayang. Apatah lagi dengan syabab, dengan orang-orang muda ni, dengan budak-budak muda ni. Nabi santuni mereka, jaga mereka dengan baik. Lalu Nabi kata, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, lalu ajarkanlah, perintahkanlah mereka, serta solatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku solat. Dalam bab solat ni, ini yang cara Nabi ajar kepada sahabat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Kan Nabi pernah ada ketika Nabi semayang pada tempat yang tinggi sikit. Kan ada satu dua anak tangga Nabi semayang pada tempat yang tinggi sikit. Tujuannya Nabi nak tunjuk kat sahabat cara Nabi semayang. Kan cara Nabi semayang. Sebab tu Nabi sebut, semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Jangan nak berlebih-lebihan. Sebab ada kalangan sahabat yang bangun tengah malam, di rumah dia ikat tali, kat alang tu dia ikat tali. Sebab bila dia bangun qiyam, dia pegang pada tali tu sebab dia mengantuk dan dia pegang, takut rebah. Nabi tak bagi. Kan? Hang nak solat, buat cara aku solat. Maknanya Nabi tidur, rehat, kemudian Nabi solat. Kan?
Jadi jangan berlebih-lebihan. Nabi tak bagi. Ikut pergerakan cara Nabi buat. Kan? Dan apabila tiba waktu solat, maka hendaklah salah seorang antara kamu mengumandangkan azan. Dan kalian hendaklah orang yang paling tua antara kamu menjadi imam. Kan? Itu cara Nabi ajar. Kan? Jadi dalam hal ini masing-masing ada tanggungjawab. Pertama kita lihat dalam hadis ni bagaimana galakkan orang muda keluar mencari ilmu. Bukan orang muda sajalah, kita pun dah ada kesempatan ni kita cari ilmu jugalah. Pertama keluar cari ilmu. Ilmu itu maknanya kita mendatangi, kita pergi cari. Bukannya tunggu dan ilmu tu datang kat kita, tak. Memang kita pergi cari ilmu. Itu tradisi keilmuan dalam Islam. Mereka keluar pergi cari ilmu. Okay? Yang keduanya Nabi ajarkan kat sini. Bila dah pergi menuntut ilmu, balik pergi ajar kepada ahli keluarga. Ajar kepada ahli keluarga. Sahabat-sahabat Nabi pun dulu ada kalanya mereka ni rumah jauh daripada masjid Nabi. Jadi mereka pergi solat dengan Nabi, kemudian balik baru jadi imam kepada kaum mereka, ahli keluarga mereka. Sampai macam tu. So kat sini kalau kita perbincangkan dengan lebih detail, bila yang keluar ni sama sebaya. Kemudian Nabi kata bila masuk waktu, salah seorang hendaklah azan. Kemudian yang paling tua hendaklah menjadi imam. Ni masalahnya bila kita kumpul pakat nak tolak saya jadi imam. Sedangkan Nabi kata yang paling tua kena jadi imam. Betul tak? Next time kalau kita buat apa-apa majlis family, kalau saya pergi, kita make sure yang paling tua dalam ahli keluarga ni dia kena jadi imam. Jangan tolak saya. Kalau tolak saya maknanya kita tak ikut ni sunnah ni. Dalam hal ini Imam Syafi'i dalam kitabnya Imam Syafi'i gariskan, kalaulah dalam hal ini bila semua sebaya, kan, Nabi kita yang paling tua jadi imam. Tetapi kalau semua sama umur, kita nak pilih yang mana satu? Pertama sekali, kalau dah semua lebih kurang sebaya tu, maka Imam Syafi'i kata yang paling utama orang yang paling baik bacaan Qurannya. Tiba-tiba kalangan kita ni semua bacaan Quran, semua hebat, semua bagus. Kriteria yang kedua adalah orang yang paling faqih dalam bab agama. Dari sudut fiqh dia yang paling bagus. Tiba-tiba semua pun sama. Quran pun semua bagus, bab fiqh pun semua bagus. Bab ahli usrah Hasan ni memang masya-Allah hebat-hebat, kan? Jadi Quran pun bagus, fiqh pun bagus. Maka kategori yang ketiga adalah orang yang paling tua. Okey. Maknanya bukan yang paling tua diutamakan jadi imam, tak. First sekali Imam Syafi'i kata yang paling baik bacaannya, kan? Kalau dah semua sama, kita tengok siapa yang paling hebat dari sudut ilmu fiqhnya, yang lebih faqih dalam agama ni. Kalau semua sama, semua mufti, kan? Maka tengoklah siapa yang paling tua. Siapa yang paling tua, maka dialah yang jadi imam. Okey? Clear bab tu? Ada soalan tak? Ustaz nak tanya ni, kita ni berprotokol dengan sultan raja, kan? Kita katakan diri kita hamba patek, kan? Dan Tuhan dan hamba, kan? Itulah, kan? Jadi ini berlanggaran dengan sunnah, bukankah begitu? Jadi macam mana ni patutnya kita nak ketengahkan kelebihan sunnah daripada protokol Melayu biasa? Sebenarnya dari sudut bahasa, sebenarnya gelaran-gelaran itu semua dia tidak bercanggah dengan sunnah.
Kan? Apa saya pernah baca dalam bab ni tentang gelaran yang kita sebut Duli yang Maha Mulia. Kan? Duli itu sebenarnya adalah habuk ataupun macam apa, beretih pasir tanah macam tu je. Kan? Maknanya Duli yang Maha Mulia itu pun adalah satu gelaran yang merendah diri sebenarnya dari sudut bahasa Melayu yang saya pernah baca. Saya tak ingat artikel mana. Kan? Tetapi bukanlah satu gelaran yang kita kata mengagung-agungkan dia, tak. Tetapi dalam istilah Melayu tu, dia adalah satu istilah yang merendahkan diri, walaupun dia dalam keadaan sultan itu, kan? Yang tu, patik apa, pacal yang hina dan sebagainya. Jadi saya pernah baca yang tu. Adakah gelaran-gelaran ni bercanggah dengan syarak, kan? Jadi yang researcher yang buat tu dia kata tak bercanggah, kan? Okey. Nanti kena baca balik lah yang tu. Lama dah saya baca artikel tu, kan? Okey. Saya ingat yang less protokol sekarang ni Johor saya ingat. Okay. Kalau Perak masih menebal. Macam mana? Ustaz yang apa ni untuk jadi imam ni, kalau yang paling tua tu kena solat atas kursi, macam mana? Okey. So dalam hal ni, okey. Tadi kan kita dah tengok kriteria yang pertama tu Quran dia, yang bacaan Quran. Kemudian yang faqih, ketiga barulah yang paling tua, kan? Kalau dah yang paling tua, yang tu lah. Okey, sebab kalau dia imam untuk solat sunat, tak ada masalah. Boleh kita letak dia, kan? Umpamanya dalam solat tarawih, kan? Dia kena duduk atas kerusi, tak apa. Yang tu, kan? Tetapi kalau dalam solat fardu ni, kita bagilah keutamaan kepada orang yang boleh sempurna solat dia secara berdiri. Solat sunat tak apa. Okey. Ada apa-apa lagi tak? Sebenarnya saya ada hajat. Saya nak minta berhenti awal pukul 10. Saya ada satu meeting. Saya terlupa malam ni ada mesyuarat agung surau yang saya jadi penaung. So saya kata saya habiskan kelas dulu, kemudian baru saya pergi meeting. Boleh? So kalau boleh, atas kebenaran kota kelas. So kita boleh Ustaz. Kalau ketua kelas kata tak boleh, kena habiskan, so kita kena atur. Kita minggu depan tak ada Ustaz. Macam mana? Minggu depan Ustaz tak ada? Setakat ni tak confirm lagi. Nanti once dah dapat confirmation, saya akan maklumkan. Okey. Kalau kata flight tu pukul 2 pagi, kita on dulu. Tak ada masalah. Kan? Okay. So kita tangguh dulu. Kan? Wallahu a'lam bissawab.